Aunty, kenapa orang suka bandingkan dapur sendiri dengan dapur orang? Ha, Dik. Itu tabiat manusia yang tak boleh tengok orang lain bahagia lebih sikit. Dapur orang besar sikit, dia kata tak praktikal. Dapur orang kecil sikit, dia kata sempit. Dapur dia je kononnya perfect. Sebenarnya, bukan pasal dapur pun. Itu pasal ego. Kalau tak boleh menang dalam resepi, dia nak menang dalam countertop. Aunty cakap jujur ya. Dapur cantik, Pak jamin sedap. Dapur kecil, Pak jamin gagal. So jangan layan orang macam tu. Dia banding dapur sebab hidup dia boring. Aunty Feli mulut laser, hati butter. Next.